Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke episod terbaru Kenapa Sirim Podcast, di mana episod kali ini sangat-sangat bermakna kerana kita sekarang bersiaran secara rakaman di sebuah negeri yang nun jauh di sana, di Sabah, negeri di bawah Bayu. Okey, di mana hari ini kita akan berbincang. Kita menerima tetamu khas, dua tokoh penting di negeri Sabah ini. Yang pertama saya ingin kenalkan kepada semua iaitu Cik Arifin Hamzah, pengarah MITI wilayah Sabah. Selamat datang tuan. Dan juga kepada Puan Romela, pengarah Sirim Sabah, wilayah Sabah juga. So kedua-duanya adalah pengarah, satu daripada kementerian dan satu daripada agensi MITI. Sirim, sorry. Kadang-kadang saya bercakap ni dia terlepas sikit-sikit sana, Puan. Minta maaf. Okey. Tim kita sangat berbesar hati menerima tetamu kedua-duanya. Okey, kita terus bermula. Saya akan ajukan soalan perkenalan. Kerana ini adalah pertama kali saya berjumpa dengan Cik Arifin, kita nak bertanya sedikit latar belakang lah untuk kita tahu sedikit berkenaan dengan Cik Arifin. Boleh tak Cik Arifin terangkan sedikit latar belakang, ceritakan pendidikan di mana dan bila bermula masuk perkhidmatan awam ni semua. Saya jemput Cik Arifin. Mungkin ramai yang tertanya-tanya untuk latar belakang pendidikan saya. Jadi untuk makluman, saya ada 2 degree. First degree saya dalam Usuluddin dan Perbandingan Agama, dan yang degree yang kedua dalam Sains Politik. Oh, Sains Politik di universiti mana tu? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Oh, UIA. UIA. Okey, Usuluddin. So bila belajar dalam political science ni, ini macam saya mempelajari banyak teori-teori, dan antara subjek yang saya minati semasa dalam sains politik ni ada 2 lah, iaitu government finance dan juga political economy. So dalam 2 subjek ni kita didedahkan dengan berbagai teori, terutamanya dalam cara kita menyusun atur perbelanjaan kerajaan, terutamanya macam mana kita gunakan fiscal policy, kita perkenalkan dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, macam mana kita ketatkan perbelanjaan, dan dalam keadaan ekonomi tengah boom, macam mana kita menggunakan monetary policy, kita gunakan interest yang tinggi. Itu yang kita, antaranya. Dan selain daripada itu juga di peringkat antarabangsa, kalau kita tengok dalam subjek political economy ni, ini juga menarik minat saya, sebab kita tengok dalam keadaan pada hari ini bagaimana negara seperti US kan, mereka menggunakan pendekatan untuk menawan negara-negara di Timur Tengah. Tapi tidak ketinggalan juga sebenarnya, kita negara Malaysia pun, walaupun kita tak menggunakan pendekatan yang serupa, tapi kita masih juga menawan negara-negara lain, tapi melalui proses negotiation. Sebab itu kita macam kita Petronas, dia masuk ke negara macam Abu Dhabi melalui konsesi-konsesi yang ada untuk mengekalkan dia punya dia punya kedaulatan negara dia itulah, untuk sovereignty of the country tu kat situ. Sebab dia itu masuk tu. betul. Okay. Sebab itu macam Herbert Spencer melalui teori Charles Darwin, dia cakap negara-negara ni dia ditentukan oleh survival of the fittest. Jadi siapa yang kuat ni dia akan kekal mampu bertahan lah. Jadi begitulah kita tengok pengolahan negara ni, dan ini menarik minat saya untuk masuk dalam perkhidmatan awam ni. Okay. Jadi pada tahun selepas saya graduate je, saya masuk dalam perkhidmatan awam pada tahun first degree 2005. Second degree 2006. 2006 tu saya terus masuk dalam perkhidmatan awam dalam skim perkhidmatan tadbir dan diplomatik ni, PTD. Sudah hampir lebih kurang 19 tahun. Sudah lama tu. Jadi banyak pengalaman. Bercakap tadi saya ada capture sedikit yang berkenaan dengan perbelanjaan kewangan semua tu. Kita pernah menghadapi beberapa kali krisis kewangan. Mungkin itu yang diguna pakailah ketika berlakunya krisis-krisis kewangan seperti itu, mengetatkan fiskal semua itulah. Nanti walaupun sekejap saja dia berbicara, Cik Arifin berbicara, banyak input yang diberikan. Saya pun dapat tulis yang baru tadi berkenaan dengan kewangan-kewangan. Kerana kita background berbeza sedikit. Okey,
kita simpan dulu Cik Arifin, kita beralih kepada Puan Romela. Mungkin setengah daripada kita ada nampak Puan Romela di Sirim, di social media kita, tapi belum tahu lagi latar belakang dia. Boleh Puan Romela ceritakan sedikit latar belakang dan bila mula berkhidmat di Sirim? Okey, boleh. Saya berkhidmat di Sirim tahun 2005. Saya background pendidikan saya adalah business, management dan international trade daripada Victoria University Melbourne, Australia lah. Oh, Australia, mate? Betul. So masa saya memohon untuk bekerja di Sirim ni, sebenarnya sebelum saya mohon tu saya tidak tahu menau pasal Sirim ni tau. I mean maklumat mengenai Sirim tu kurang. Dan bila ada kekosongan di Sirim, saya apply. Masa tu baru saya tahu, oh rupanya Sirim ni sangat besar. Servis di Sirim pun juga sangat luas. Seperti orang-orang di luar sana, dan saya percaya orang Sabah pun ramai yang macam ni, berpendapat bahawa servis Sirim tu hanya chop Sirim saja. Orang kenal Sirim tu dengan chop Sirim saja. Saya pun macam tu. Masa saya masuk tu, itulah saya punya persepsi mengenai Sirim. Chop Sirim, itulah yang saya tahu. Helmet, tali pinggang. Betul. Cik Arifin bersama kan? Alhamdulillah, bila masuk baru mata saya terbuka. Rupanya Sirim ni khidmat dia sangat luas. Bukan sahaja kepada agensi kerajaan, yang memang kita pun salah satu agensi kerajaan. Kita juga beri khidmat yang sangat luas kepada industri dan juga masyarakat secara umumnya. So itulah background saya masuk ke sini. Okey, kedua background yang sangat berwarna-warni. Satunya adalah berinspirasi kepada kewangan-kewangan pembelanjaan negara. Satu lagi adalah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Sirim, yang bukan hanya sekadar helmet ataupun job. Servis di Sirim ni pelbagai sektor. Kita juga ada oil and gas punya sektor, kita ada menyediakan perkhidmatan kita. Tapi kita akan kupas lebih lanjut sebentar lagi. Saya nak beralih kepada Cik Arifin. Ini tadi kita dah perkenalan. So ini soalan dia dah masuk kepada hala tuju, misi, visi semualah. Okey. Kita semua tahu yang sekarang Sabah ni sebuah negeri yang sangat besar. Hampir separuh Malaysia di semenanjung tu Sabah. Jadi dia sedang melalui transformasi industri yang booming, membangun. Untuk memahami hala tuju BT di negeri Sabah ni, saya nak dapatkan pandangan Cik Arifin sebagai pengarah BT Sabah dalam konteks revolusi industri terkini ni, khususnya kepada ekonomi digital dan industri hijau yang berkembang pesat. Boleh Cik kongsikan visi dan strategi MITI untuk memacu perubahan dan sejauh mana kerjasama di antara kementerian dan juga agensi-agensi yang berada di Seri Sabah, skopnya kita bersekitar kepada Seri Sabah, di negeri Sabah. Dia ada satu syarikat yang memberikan bonus sebanyak 20 bulan, iaitu syarikat Evergreen Marine. Kan? Jadi kalau kita tengok syarikat kontainer macam ni mampu memberikan bonus sebanyak 20 bulan, maksudnya bisnes dia ni sangat-sangat baik, kan? Sebenarnya kita tak tahu lagi sebenarnya pada tahun berlakunya pandemik COVID-19, pada tahun 2002 dia mampu memberikan bonus sebanyak 52 bulan. Bayangkanlah, kan, kalau 20 bulan tu, kalau gaji basic dia 3,000, 20 bulan dan 60,000. Lagi saya dengar. Jadi maksud dia digital ekonomi ni, perdagangan dalam secara online ni, dia menjadi satu trend yang sangat-sangat sangat-sangat terkenal lah di kalangan orang-orang ramai ni, kan. Dan pembelian online ni, ini sebab itu melalui Matrade kita ada memberikan apa dia panggil ni, dia bagi insentif kepada golongan peniaga yang membuat perniagaan secara digital, iaitu 5,000 dia punya, kalau dia buka dia punya ni lah secara online, untuk kita galakkan sebenarnya perniagaan dalam bentuk online ni. Sebab kalau kita tak galakkan, kita ketinggalan. Sebab ialah perniagaan online ni dah lah
sewa kedai tak ada kan, pekerja pun mungkin kurang dibandingkan dengan kalau kita buka kedai. Jadi banyak penjimatan. Jadi tendensi dia orang sekarang ni, walaupun dia ada kedai, perniagaan online pun dia buat dalam masa yang sama juga. Jadi itu yang berlaku lah di punya ni. Dan di Sabah ni pun kita tak ketinggalan, sebab itu kita perkenalkan insentif sebanyak 5,000 kita berikan kepada peniaga-peniaga di Sabah ni. Kalau usahawan kalau dia buka perniagaan secara e-commerce punya ni kan. Dan selain daripada itu, kalau kita tengok di Sabah ni pun kita cuba menggalakkan industri hijau ni lah. Sebab baru-baru ni kalau kita tengok berita kan, Texas ditenggelami dalam masa 10 minit je kan. Jadi perubahan iklim ekstrim ni, kalau kita tak galakkan industri hijau ni kan, dia akan menyebabkan pemanasan global yang menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku macam di Texas lah, yang membahayakan satu-satu ni. Jadi sebab itu di Sabah ni pun Bank Negara memberikan interest yang rendah bagi golongan-golongan yang industri-industri yang menggunakan teknologi hijau. Okey. Saya nak berbalik sedikit tadi berkenaan dengan usahawan online ni. Kalau boleh tahu sejauh mana besarnya usahawan online yang ada di negeri Sabah ni? Banyak ke dia punya usahawan dia? Kita memang mengakui dalam keadaan di Sabah pada ketika ini, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman ni, kita akses internet ni masih terlalu terhad. Jadi itu perkara yang menjadi halangan bagi kita di Sabah untuk kita galakkan golongan-golongan yang di kawasan pedalaman ni. Tapi bagi yang berada di kawasan-kawasan bandar ni, mereka ada pertambahan dari sudut yang menjadi member of Matrade ni. Jadi ada peningkatan lah di kesedaran di kalangan peniaga di Sabah ni. So macam mana pula dengan kerjasama contoh dengan agensi seperti SIRIM ni? Dia punya usaha sama untuk menggalakkan industri hijau dengan ekonomi digital ni. Any program yang diaturkan ke? Mungkin dari sudut pensijilan tu, bila ada sijil-sijil yang diorang dapatkan daripada SIRIM ni, ini akan meningkatkan lagi akses diorang untuk masuk ke dalam pasaran-pasaran yang global ni. Kebolehpercayaan dia lagi tinggi. Okey, tadi kita bercakap berkenaan dengan secara dasarnya polisi, kementerian sebagai pengubah polisi. Saya nak beralih kepada pelaksana. Untuk Puan Romila sendiri sebagai pelaksana di lapangan, boleh Puan kongsi contoh konkret bagaimana SIRIM Sabah boleh terjemahkan kerjasama dengan MITI dan kerajaan negeri dalam program menyokong transformasi industri dengan ekonomi digital ni semua? Okey, di SIRIM ni kita memang bekerjasama rapat dengan MITI dan juga agensi-agensi lain di bawah MITI. Ada agensi lain di bawah MITI selain daripada SIRIM lah di Sabah ni. Dan memang kita bergerak secara bersama untuk berjumpa dengan stakeholders ataupun industri dan juga community. Industri tu termasuk industri yang kecil, mikro, nano dan juga industri yang lebih besar. Jadi hanya dengan bekerja secara bersama ni kita dapat tembusi industri-industri ni dengan lebih efektif. Sebab kalau kita bergerak secara solo agak sukar. Sebab macam yang Tuan Arifin mention tadi, di Sabah ni kekangan kita yang agak besar bagi saya adalah yang pertama tu adalah dari segi muka bumi Sabah sendiri. Logistically agak mencabar sebab kalau saya tidak silap lebih daripada 50% daripada Sabah ni adalah geografinya adalah berbukit bukau. Berbukit bukau. Jadi bila dia berbukit bukau, banyak hilly areas bermakna dari sudut transfer of goods ataupun distribution of goods tu kan dia akan jadi lagi mahal. Dia akan jadi lagi mahal, lagi sukar. Usahawan pun daripada luar bandar kalau ingin menyertai program-program di bandar pun
agak sukar. Kosnya tu memang agak mahal. Jadi apa yang kami buat di SIRIM, selain daripada bekerjasama dengan pihak MITI, kami juga bekerjasama dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri dia akan buat program-program selain daripada di bandar, juga di luar-luar bandar. Dan SIRIM akan turut serta dalam pameran dia, dalam expo yang dijalankan, dan juga sesi dialog dan networking ya, bersama-sama dengan industri yang ada di luar daripada kawasan bandar. So itu adalah salah satu cara lah yang kami cuba untuk penetrate daripada luar ya. Alright. Tadi kita dah dengar penjelasan daripada Cik Arifin dengan Puan Romela, which is saling melengkapi lah, whether kita memang we need each other to make sure that ekonomi di sini, industri ni terus berkembang. Satu peranan kedua-dua memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okey, Cik Arifin dengan Puan Mel, kita dah habis segmen ni, kita akan sambung sebentar lagi. Kita akan rehat sebentar. Hai, selamat kembali ke Kenapa SIRIM Podcast. Okey, tadi kita dah berbincang lanjut berkenaan dengan peranan BT dan juga SIRIM di negeri Sabah ni. Tapi Puan, dengan Tuan, sebelum kita bermula kita punya perbincangan ni, saya nak tunjukkan yang kita ni, tahun ni SIRIM sempena ulang tahun ke-50 penubuhan kita semenjak tahun 1975. So, kita akan menyambut Jubli Emas. Jadi, kita ada hasilkan merchandise yang cantik-cantik. Kalau dalam kamera tu penonton boleh tengok. Ini kita punya vacuum flask ya. Suction mark. Okey, 50 tahun. Kelebihan dia adalah dia boleh melekat. So kalau letak kat meja dia tak jatuh. So selalunya kan kalau pau jatuh rosak dah ni. Kita juga ada ini apa ni? Vacuum flask. Cantik tak Pak? Cik Arifin. Dia punya colour tu sangat cantik kan? So dia punya logo 50 tahun. Tapi bukan tu je. Kita ada lagi satu kan? Ada lagi. Kita ada bag. Bag ni ada logo siri yang cantik, dia punya material cantik. Dia juga ada banyak kompartmen. Kalau Cik Arifin pergi travel ke mana-mana je, boleh bawa bag ni. Lagi satu, kalau dia boleh angkat kat luggage tu, kan dah save space. Sekarang ni kita semua nak menjimatkan masa. So kalau puan berminat, benda ni ada, puan boleh dapatkan. Okey, kalau nak dapatkan kita punya merchandise sempena ulang tahun ke-50 SIRIM, kita boleh dapat di bag kuning TikTok SIRIM. Follow je TikTok SIRIM. Di situ kita akan letakkan kita punya merchandise kita yang kita jual. Tapi bukan sekadar ini je. Kita ada juga payung. Kita ada t-shirt. Kita ada juga tote bag. Yang mana semua boleh dapat. Semua cantik-cantik. Good material. Boleh harga special untuk Sabah special. MITI Sabah harga special. Dan semua juga rakyat Malaysia harga special. Alright. Nanti pun check out kita punya TikTok. Cik Arifin pun main TikTok, boleh follow kita punya SIRIM TikTok. Situ punya konten semua hebat-hebat. Alright. Tapi tu kita sambung balik perbincangan kita. Tapi kita santai hari ni, relax. So kita ada masukkan sedikit-sedikit benda-benda macam ni 50 tahun, sebab bagi kita untuk penubuhan kekal 50 tahun ni bukan suatu perkara yang mudah lah. So apabila kita sampai ke sambutan dia, kita akan buat meriah lah untuk bermakna, untuk menghargai kita punya anggota kerja yang mana berkhidmat dah lama kan. Cik Arifin setuju kan? Kita belanja dia orang. Okey, Cik Arifin, tadi kita dah berbicara berkenaan dengan peranan. Saya nak dapatkan sudut pandang sebagai MITI. Boleh tak Cik Arifin beritahu apa yang inisiatif yang telah dilakukan oleh MITI sendiri dalam membantu membangunkan industri di negeri Sabah ni? MITI ketika ini kita tiap-tiap tahun kita akan buat program dari sudut di pantai timur Sabah dan juga pantai barat Sabah. Dan dia ada dua dia punya ni. So dua wing ni kita cover lah. So kita akan panggil dorang, terutamanya pemain-pemain industri yang kilang-kilang yang sedia ada ni, yang memang dah terlibat dalam ekspor.
kita akan panggil dorang, dan kalau ada perjanjian baru, FTA baru, kita akan perkenalkan kepada dorang lah macam mana cara dorang untuk nak masuk ke untuk dapat pelepasan teks lah daripada dalam melalui sistem-sistem yang baru yang ada diperkenalkan. Kebanyakan industri-industri yang datang ni memang industri yang memang sedia ada, yang dah memang ada regular customer lah, terutamanya di negara-negara macam di Jepun, di Korea dan juga di negara-negara Europe lah. Tapi kalau negara Europe ni setakat ni kita baru FTA baru, so mungkin dalam tahun ni, hujung tahun ni kita akan adakan program lah memperkenalkan FTA baru yang melibatkan negara-negara Europe ni. Dia masuk dalam sektor apa tu? Biasanya kalau Europe ni kebanyakannya yang di Sabah ni dia ekspor kayu-kayu lah. Okay. FDA tu Foreign Direct Agreement? FTA Free Trade Agreement. Sorry. Saya kan takut dia punya short tu. Kalau di Foreign Direct Investment ada. Okay. Alright, itu kita dapat banyak daripada yang law melabur di sini. Kita juga tengok di PMX juga ada mengumumkan beberapa potensi pelaburan. Saya rasa Sabah juga mengambil daripada situ juga untuk dibawa ke negeri Sabah lah. Okey, Puan Mel, tadi kita bercerita pasal industri yang besar. Sekarang ni kita nak skop fokus kita ni kepada usahawan-usahawan sebagai agensi pelaksana. Boleh tak Puan Mel ceritakan mungkin bagaimana Puan Mel nak bagi tahu warga perkhidmatan yang ada di SIRIM ni berkenaan dengan teknologi dan perkhidmatan-perkhidmatan lain kepada usahawan-usahawan yang ada di Sabah. Kalau di KK mungkin dia punya akses lebih mudah, tapi apabila yang nak keluar tu, macam mana, apa inisiatif yang dilakukan oleh SIRIM Sabah sendiri untuk kita reach them? Okey, di Sabah ni servis SIRIM kita, of course kita berikan juga servis SIRIM sama macam di Semenanjung, di Ibu Pejabat, tetapi di Sabah kita lebih fokuskan kepada 3 jenis servis yang kita boleh beli secara direct, dan iaitu latihan dan perundingan, kalibrasi ataupun calibration, dan juga pengujian. So 3 jenis servis ni kita memang boleh tawarkan direct daripada Sabah. Untuk latihan dan juga calibration, kita boleh beri servis tersebut on-site. Maksudnya sekiranya ada usahawan yang memerlukannya yang berada di luar daripada Kota Kinabalu, staff kita boleh ke situ. Ke situ untuk menjalankan latihan, ke situ untuk menjalankan servis calibration. Jadi kita boleh reach mereka melalui itu. Kalau dulu sebelum pandemik lah saya rasakan, sebelum pandemik tu orang macam sedikit kurang maklumat dan kurang faham cara-cara untuk menggunakan teknologi. Latihan menggunakan teknologi, contohnya secara online, Zoom, Microsoft Teams contohnya. Tapi selepas pandemik, kita rakyat termasuk juga di Sabah ni lebih peka dan lebih faham cara-cara menggunakannya. So kalau dulu latihan tu kita boleh buat hanya secara fizikal, memakan kos lah untuk peserta datang ke sini, luar nak ke sini. Betul. Sekarang kita ada option untuk buat latihan secara online sahaja. So saya rasa itu menjimatkan kepada peserta kita. Selain daripada itu, bagi program-program macam contoh program pembangunan usahawan, bagi program pembangunan usahawan ni SIRIM banyak bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri. Salah satunya adalah seperti Konelayan, di mana kita berikan khidmat mereka bentuk pemukusan, percetakan kepada usahawan-usahawan di bawah bimbingan Konelayan. So usahawan di bawah bimbingan Konelayan ni datang daripada seluruh Sabah. So mereka akan dipanggil oleh pihak agensi dan SIRIM akan datang. Kita bawa tim kita, expert kita, trainers kita, pelatih kita, designer kita daripada Semenanjung untuk datang turun ke Sabah berjumpa dengan usahawan-usahawan ni.
So melalui cara itu saya rasa kita boleh reach lah kepada usahawan daripada luar lah. Okay. Saya percaya yang kalau usahawan ataupun mana-mana pemain industri yang berada di pedalaman, saya percaya pemain industri ni walaupun tidaklah sebesar sangat tapi dia tetap ada di mana-mana sahaja di daerah di Sabah ini. So memang akan ada halangan, tetapi saya percaya MITI dengan SIRIM juga mempunyai pelbagai cara untuk memastikan apa sahaja inisiatif yang dibuat oleh kerajaan sampai kepada mereka. Cik Arifin sendiri pernah ada pengalaman pergi ke kawasan-kawasan yang jauh? Kalau untuk pemain-pemain industri kita ni, yang paling jauh mungkin yang saya pergi di kawasan Sempurna je lah. Kampung halaman saya sendiri. Oh, orang Sempurna. Oh, cantik situ. So di situ mungkin dia ada peniaga-peniaga apa nama dia yang ni? Yang hijau ni? Seaweed ni. So dorang menternak seaweed di kawasan pulau-pulau ni untuk dijual ke negara-negara macam negara Jepun, negara Korea, dieksport ke sana. So dorang ni mungkin PKS lah dia punya tahap dia punya ni. Dan dorang ni agak kurang tahu untuk apa, dorang ada keinginan untuk mengeksport ke luar negara, cuma pendedahan tu kurang. So kita bawa matret sekali lah untuk buat apa, dorang punya connection di luar negara punya ni. Itu besar ke dia punya yang mengekspor seaweed ni, permintaan dia? Permintaan dia besar, cuma itulah macam untuk menampung permintaan yang ada di negara-negara ekspor ni, setakat ni memang agak sukar lah. Sebab peternakan seaweed ni dia untuk menanam seaweed ni mengambil masa yang mengambil masa jugalah. Ya, dia labor intensif. Oh ya. Yeah. Dia untuk harvest ataupun dia punya tu terlalu, untuk harvest dia tu mengambil masa yang lama? Betul. Sebab saya ada pengalaman, saya pernah tengok yang seaweed ni memang permintaan dia agak tinggi, supply dan demand. Kalau maknanya dieksport, maknanya permintaan daripada luar negara tu tinggi lah kan. So antara inisiatif dia adalah BT sendiri akan ke tempat-tempat macam tu untuk tolong connect them lah kan. Sebab saya percaya dia orang tahu banyak usahawan-usahawan ni dia nak keluar, tetapi caranya tu. So sebagai MITI dan SIRIM ni, peranan dia kita menghubungkan mereka. Bercakap sedikit berkaitan dengan ekonomi ekspor semua ni kan, saya nak dapat sedikit pandangan daripada Tuan Arifin. Macam mana Tuan Arifin melihat 2-3 tahun kebelakang ini pertumbuhan ekonomi di Sabah secara generalnya, secara umumnya? Secara umumnya kalau kita tengok memang kita tak dapat nafikan lah. Selepas PKP ni nampaknya dia ada sedikit mencabar. Cuma dalam masa yang sama kita cuba menggalakkan juga industri-industri untuk mengekalkan momentum yang sedia ada ni, untuk memastikan industri-industri yang ada ni dia tak tenggelam lah. Okey. So saya percaya walaupun terdapat cabaran, tetap kerajaan sentiasa mencari jalan dan inisiatif bagi membantu pertumbuhan ekonomi ini. Kerana kita lihat sendiri pelbagai pengumuman dan dasar-dasar yang telah dilakukan, inisiatif terutamanya kepada negeri Sabah dan Sarawak, dan saya percaya industri akan terus berkembang dengan inisiatif-inisiatif ini. Cuma harus disampaikan kepada mereka, dan pemain industri, usahawan ataupun penduduk sendiri kena grab this opportunity. Sebab saya kadang-kadang bila saya baca buku ataupun polisi-polisi, banyak yang tersedia perkhidmatan-perkhidmatan ataupun bantuan-bantuan yang ditawarkan, inisiatif ditawarkan banyak. Cuma kita nak connect to each other untuk kita untuk sampaikan kepada mereka, dan mereka juga harus ambil peluang itu. Hai, selamat kembali. Kita sekarang berada di segmen terakhir kita setelah pelbagai topik yang telah kita bincangkan, bermula pada industri, kepada usahawan,
cabaran kerana berbeza. Tadi yang mana dah dengar yang negeri Sabah ni berbeza, 50% tu berbukit bukau. So untuk ke sana tu satu cabaran, tapi kedua-dua personality kita pada tokoh kita pada hari ini tepis semua untuk memastikan segala inisiatif yang telah dijalankan sampai kepada penduduk-penduduk tak kira di mana saja. Di Sabah penduduknya hampir 3 juta, betul Cik Arifin? Okey, jadi sebagai penutupnya, boleh tak Cik Arifin memberi kata-kata ataupun mesej apa harapan terutamanya mewakili MITI kepada negeri Sabah, kepada industri sendiri? Harapan saya sendirilah, kalau macam kita tengok kita punya industri di Semenanjung, dia mampu untuk menembusi pasaran-pasaran antarabangsa ni, pasaran global. Jadi harapan saya juga untuk peniaga-peniaga dan juga traders yang ada di Sabah ni, saya rasa diorang pun mampu juga untuk menembusi pasaran-pasaran yang ada. Mungkin tak pergi jauh, tapi pasaran-pasaran yang dekat, terutamanya negara Brunei. Walaupun Brunei ni penduduknya ada 500,000 lebih je, tapi dia masih, kalau macam kita boleh jual produk kita ke Brunei ni, itu pun sudah cukup baik, sebab dia merupakan market yang terdekat dengan kita, dan dia punya dia punya kos logistik pun tak besar sangat. Dan apalagi pada ketika ini ibu negara Indonesia telah berpindah ke Kalimantan, dan ini merupakan satu peluang keemasan lah, terutamanya bagi rakyat Sabah untuk mengakses market yang ada di Kalimantan ni lah, sebab dia akan menjadi satu peluang yang sangat-sangat besar, sebab penduduk Indonesia ni bilangannya beratus juta. 200 juta lebih. Betul. Jadi ini satu kesempatan yang sangat-sangat baik, terutamanya bagi penduduk di Sabah, untuk mengambil kesempatan ni untuk kita menerokai pasaran-pasaran antarabangsa yang berdekatan ni lah. Untuk jangka masa sekarang ni memang harapannya adalah kepada negara-negara jiran yang terdekat seperti Brunei, dan juga kalau terjadinya dengan cepat adalah ibu negara Indonesia. Sekarang masih lagi dalam proses pembangunan lah. Kalau benda ni dah semua okey, saya rasa ekonomi di Sabah ni dia akan lebih berkembang kerana berjiran di pusat pentadbiran Indonesia kan. Dekat ke? Dia sepadan mana kalau di ibu negara Indonesia yang terbaru ni? Kalau kita di Sabah ni, dia ada 2 akses. Satu daripada Sipitang, satu lagi daripada Kalabakan di Tawau lah. Kalabakan, dia memang sebab-sebab terus boleh masuk lah. Kalau Brunei dia di sepadan? Brunei lagi dekat, dia 3-4 jam. 3-4 jam lah. Jalan dia pun macam lebih kurang macam highway lah, dekat di Semenanjung. Boleh lah puan, saya bawa pasport ni. Brunei terus. Okey, tadi kita dah dengar daripada ni Puan Romela pula sebagai pengarah tersohor di Sabah SIRIM. Apakah harapan besar yang Puan inginkan pada 5 tahun yang mendatang ni kepada SIRIM sendiri di Sabah? Apa yang Puan harapkan untuk perkembangan? Harapan saya adalah seperti juga Encik Arifin, untuk melihat syarikat-syarikat di Sabah ni berkembang. Kita di Sabah ni peluang sangat besar. Kita mempunyai resources hasil bumi yang sangat banyak dan sangat unik yang boleh kita gunakan untuk hasilkan produk-produk yang boleh bersaing di pasaran. Cuma daripada perspektif SIRIM, saya ingin katakan bahawa saya ingin gesarlah industri di Sabah ni untuk tingkatkan kualiti dan juga tingkatkan efisiensi dan produktiviti. Hanya dengan cara itu membolehkan kita untuk bersaing dengan bersaing di pasaran dengan syarikat-syarikat yang jauh lebih ke depan, jauh lebih besar. Contohnya syarikat daripada Semenanjung. Jadi melalui perspektif SIRIM, sekiranya industri ingin meningkatkan kualiti, efisiensi dan juga produktiviti, ini adalah 3 perkara yang SIRIM boleh bantu melalui persijilan, melalui pengujian, melalui
calibration. Ketiga-tiga servis ini selain daripada R&D, research, penyelidikan lah kan, tiga servis ini adalah servis yang basic, yang paling basic untuk kita pastikan bahawa produk kita tu adalah produk yang terbaik dan boleh bersaing. Itu yang paling basic. Jadi harapan saya supaya industri di Sabah ni jangan malu dan jangan segan untuk berjumpa dengan Sirim. Kami ada di sini. Kami telah ada di Sirim ni lebih daripada 20 tahun saya rasa. Di mana Ibu pejabat Sirim? Ibu Di pejabat Sabah? Sirim di KKIP ya, Kota Kinabalu Industrial Park, tidak jauh daripada Pekan Telipuk. Jadi setiap office di Sirim Sabah ni sentiasa terbuka? Sentiasa terbuka. Boleh. Kalau BT? Kalau BT di pejabat KWSP lah. Pejabat KWSP ni memang terkenal kalau di Sabah. Tak perlu diperkenalkan. Boleh hubungi kami, boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh email juga untuk dapatkan maklumat lanjut. Kami sentiasa bersedia untuk membantu industri-industri di Sabah. Di Sirim Sabah ada email general yang mungkin boleh? Email general tidak ada, tapi boleh email kepada saya sendiri, romela@sirim.my, ataupun my colleague Amri @sirim.my. Mungkin kita akan masuk ke? Okey. Macam Cik Arifin boleh berhubung? Boleh berhubung dengan saya arifin.hamzah@miti.gov.my. Okey, mana-mana yang nak tahu lebih lanjut boleh terus email, berhubung. Sentiasa terbuka. Okey, sebelum kita tutup ni, sebab saya tahu Sabah ni dia bukan hanya sekadar cakap Sabah yang bahasa Sabah, dia ada bahasa daerah dia sendiri. Boleh tak? Kita mula dengan Porobela tu boleh? Boleh sampaikan sedikit ucapan dalam bahasa Kadazan? Alamak, ucapan susah sikit. Saya cuba boleh cakap Kota Huadan. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir datang mendengar kami punya podcast pada hari ini, dan Kota Huadan juga kepada tim daripada Sirim yang bersama dengan kami pada hari ini. Thank you. Okey, bahasa Bajau. Mungkin sedikit bahasa Bajau. Badan Danakan, Badan Kematuan, Bang Kambilahi ngandak podcast Sirim tu ngandakkan YouTube atau TikTok. Saya happy sebab pertama kalinya dia luar daripada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tadi Pomen dia bagi satu je. Yang ni Cik Arifin dia kasih dia. Thank you so much. Okay, saya mewakili tim saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada Cik Arifin dengan Puan Romela yang mana sudi meluangkan masa untuk kita membincangkan beberapa topik untuk orang ramai lebih mengenali peranan-peranan di Sirim Sabah dan juga di MITI. Kerana tak semua orang tahu, kerana orang tahu yang di Semenanjung. Tapi kita yang di negeri ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting. So saya mewakili tim saya mengucapkan terima kasih banyak. Okey. Jangan lupa kepada semua penonton-penonton kita untuk ikuti episod penuh apa yang telah dibincangkan pada hari ini di Sirim Berhad, YouTube Sirim Berhad, yang mana kita akan post nanti, kita akan promo the teaser tu di social media kita. So jangan lupa juga untuk follow semua social media Sirim. Ini juga kepada Cik Arifin juga. Follow kita punya TikTok, kita ada LinkedIn, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Lagi kita ada itu je. Sirim Berhad. Dia punya ni nama Sirim Berhad, search dan semua ada. Kena follow. Sebab kita bukan hanya sekadar ada yang konten-konten macam ni, kita juga ada kuis mingguan. Golden Trivia Challenge yang hanya akan lagi 2 minggu. Yang mana kita akan post kuis-kuis yang berkenaan dengan Sirim sepenuh ulang tahun ke-50 Sirim. Soalan-soalan yang mudah. Grab jawab dengan cepat dan pantas jadi pemenang mingguan, yang mana pemenang mingguan ni akan dapat merchandise, hadiah-hadiah yang istimewa daripada Sirim, eksklusif. Dan juga siapa-siapa yang sentiasa mengikuti kita punya kuis ni, dia boleh berpeluang untuk dapat hadiah utama. Hadiah utama tu nantikan ada di kita punya social media kita. Dan saya nak ni fun fact dia sikit, kebanyakan pemenang mingguan kita ni datangnya daripada Sabah. Orang Sabah sangat aktif. Kalau tahu semalam Cik Arifin, semalam kita ada buat TikTok live. Banyak orang Sabah menang.
boleh bakal kau. Okey. Nanti sampai di situ saja kita punya podcast pada episod kali ini. Sehingga kita berjumpa pada episod yang akan datang. Okey, tengok kamera tu. Bye-bye. Thank you so much.